So dia ternampak saya punya telukung jemur kat luar. So dia tanyalah, baju Melayu siapa ni? My mom was the last person to find out actually. Semua orang dah tahu, my auntie, my cousin, semua orang dah tahu from the internet actually. I tak ada cakap pun. Because I macam I don't know what to say. I tak rasa pun I buat salah, I kena like mengaku salah, I buat macam ni kan. So it's just my own thing. Dah dewasa kan. That time I already nearly 30. When I came back from my travel, I kena uruskan my laundry semua kan. So dia ternampak saya punya telukung jemur kat luar. So dia tanyalah, baju Melayu siapa ni? Boleh pula I cakap, ni bukan baju Melayu, ni telukung. I pun tak tahu what hit my mind that night tau. I tak ada rasa takut apa pun. I just mengakulah, that one is mine. Then dia pun marah lah. So betul lah, you ni betul masuk Islam lah kan. Jadi betul lah. Of course, sebelum tu dia dah dengar dia dah dengar dari my aunties. Right? So dia nak confirmation je. I think the first sentence lah yang dia cakap ialah cakap lah, so sekarang you bukan anak saya dah lah.